Mesej yang saya nak sampaikan kepada publik, alhamdulillah mungkin kita dikurniakan serba-serbi cukup, tapi kadang-kadang kita kurang ingat ataupun terlupa. Sebenarnya even dekat Malaysia sekarang pun ada golongan yang kurang berkemampuan ataupun yang memerlukan. Jadi kalau kita ada rezeki lebih, ada kelapangan, bolehlah ringan-ringankan tangan untuk membantu golongan yang memerlukan. Hari ini 8 Mac 2026, kami tim Yayasan Jacob bekerjasama dengan tim Pertubuhan Jejak Jalanan dan juga Astro Bantu Sini mengadakan program penyerahan sumbangan kepada gelandangan, iaitu makanan berbuka puasa dan juga set makanan KFC, dan kita juga mendapat kerjasama daripada KPJ Healthcare Berhad yang menyumbang hygiene kit kepada semua gelandangan yang hadirlah pada malam ni. Basically saya mewakili program Borak Seni lah. Untuk segmen Bantu Sini, kita collaborate dengan Yayasan Jacob dan juga Pertubuhan Jejak Jalanan. Saya pertama kali datang volunteer macam program hari ni. Sebelum ni saya tengok dekat college saya saja ada orang bagi gelandangan. So pada hari ni saya dapat merasai sendiri macam mana dengan beraktiviti dengan gelandangan. Program-program ni dia memang mendekatkan diri kita dengan masyarakat yang kita tak tahu pun macam mana kehidupan dia kat luar sana. So bila kita join ni, kita dapat tahu diorang punya macam mana diorang punya rutin seharian diorang yang kita tak pernah pun tahu dekat sekitar area Chowkit ni. Sangat penting kolaborasilah dengan agensi luar, terutamanya agensi-agensi atau badan-badan berkanun atau badan-badan korporat, untuk kita menyantuni golongan-golongan asnaf dalam dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah sekiranya ada kolaborasi begini dapat mengurangkan beban asnaf-asnaf dan juga gelandangan yang berada di sekitar Kuala Lumpur. Ramai orang berpandangan negatif terhadap golongan gelandangan dan juga asnaf kota raya yang menghuni lorong Haji Taib. Saya mohon jangan pandang negatif pada mereka, supaya bila kita merapati mereka, kita tahu apa sebenarnya yang berlaku dan boleh menasihati mereka supaya sentiasa dekat dengan Allah. Tak kira sama ada golongan gelandangan, asnaf di Kuala Lumpur atau di luar sana, bila kita ada adab dengan Allah, insya-Allah kesusahan kita akan Allah buka, akan jadi kita senang, insya-Allah. Abang nak ucapkan terima kasih kepada Borak Seni dan juga Yayasan Jacob, dan harapan Abang supaya tahun-tahun seterusnya Abang di Jejak Jalanan masih sentiasa berkolaborasi dengan Borak Seni dan juga Yayasan Jacob. Terima kasih. Okey, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Yayasan Jacob dan juga Pertubuhan Jejak Jalanan kerana bersama-sama dengan kami dari Borak Sini untuk melancarkan program berbuka puasa bersama golongan asnaf dan gelandangan di Chowkit hari ini. Thank you so much.